Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz Iman bin Asmadi. Hari ini saya akan tunjukkan 4 latihan dalam program ini. Aktiviti pertama ialah squat. Anda haruslah berdiri, membuka kaki seluas bahu dan turun. Pastikan lutut tak melebihi ibu jari kaki dan pinggul seperti anda duduk di kerusi. Aktiviti kedua ialah push up. First kali, anda haruslah tidur, tangan di sisi dan angkat. Selepas itu, subjek haruslah turun dan pastikan siku 90 darjah. Dan pastikan kepala, belakang kepala, pinggul dan hujung tumit selari. Aktiviti ketiga ialah plank. First kali, anda haruslah baring, tangan buka seluas bahu dan angkat pinggul. Pastikan belakang kepala, pinggul dan belakang tumit selari. Latihan keempat ialah jogging ringan. Anda haruslah jogging 25 minit hingga 30 minit sahaja. Latihan jogging ini dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular anda. Kesemua latihan ini dapat meningkatkan daya tahan otot dan daya tahan kardiovaskular anda. Seterusnya, saya akan tunjukkan kepada anda semua langkah keselamatan dan modifikasi bagi latihan yang dijalankan untuk memastikan keselamatan serta keberkesanan program. Langkah keselamatan yang pertama iaitu sebelum latihan. Lakukan warm up 5 ke 10 minit seperti breathwork dan regangan dinamik. Yang kedua ialah pastikan kawasan bebas halangan dan lantai tidak licin. Langkah keselamatan yang kedua pula ialah semasa latihan. Semasa latihan, kawal pernafasan dan elak menahan nafas semasa pergerakan dan hentikan latihan jika rasa sakit atau pening. Langkah keselamatan yang terakhir iaitu selepas latihan. Lakukan cool down dengan regangan ringan selama 5 minit dan catat tahap keletihan anda iaitu RPE untuk pemantauan diri. Itulah langkah keselamatan yang anda perlu ikut. Jangan lupa, bagi peserta yang mempunyai daya ketahanan yang berbeza, saya ada sediakan modifikasi latihan untuk anda. Modifikasi yang pertama ialah knee push up. Anda haruslah duduk dengan lutut dan tangan buka seluas bahu, turun. Pastikan siku 90 darjah dan kepala, belakang kepala dan pinggul selari. Modifikasi yang kedua pula ialah knee plank. Sama juga dengan knee push up, anda haruslah letak lutut ke lantai dan lengan di lantai. Pastikan pinggul dan belakang kepala selari. Kalau anda tak mampu untuk jogging 30 ataupun 25 minit, anda boleh buat modifikasi ini iaitu breathwork selama 30 minit ataupun 20 minit. Kesimpulannya, setiap latihan yang ditunjukkan sesuai untuk individu sedentary. Terima kasih kerana menonton.